Kalau kita lihat mata wang kita, banyak tempat. Mendadak dia naik. Kita masih kekal. Lebih kurang about 4 US dollar kita. Harga barangan masih lagi terkawal, under control. Tapi tak ada yang nak cakap pasal tu. Yang nak cakap semua kelemahan. Apa dia kelemahan? Kelemahan tu fitnah. Dia reka. Bukan saja pembangkang yang buat ni. Yang sedih bagi saya satu, tak perlu kita lindungi individu. Tetapi bila parti diserang, kita mesti lindungi parti. Ini adalah satu yang kita tak boleh terima. Bila individu sendiri daripada parti menyerang parti. Saya bukan serang. Tak apa YB. This is my flaw. This is my flaw. Let me speak.